Assalamualaikum. Good morning. Hari ni aku nak share dengan korang cara satu company ni dia buat recruitment. Cara ni baru, cara unik. Dan cara ni adalah cara yang introvert memang suka gila punya. Kau submit kau punya resume. Resume memang ATS compatible. Resume memang penuh dengan keyword yang kau apply tu. Resume dan pengalaman korang memang top untuk position yang kau apply tu. Kau akan dapat shortlisted daripada 20 ke atas. Kalau 20 applicant ke atas, dia orang akan shortlist selalunya. Ataupun maybe kadang-kadang lebih. Semua yang shortlisted ni, dia orang dapat email. Email yang pertama, korang kena upload semua certification dan apa-apa qualification yang kau tulis dalam kau punya resume. Dia orang nak verify, betul tak kau ada cert-cert ni semua. Kau kena upload. Untuk semua orang yang dah upload, katakan ada yang drop, dia akan drop. Maknanya tak betul ke, tak authentic ke dan sebagainya. Dan macam-macam, ada yang tak respon. Alright, sebab email tu jatuh kat spam. Lepas tu korang tak perasan, kan? So kau tak respon. So semua orang yang respon, semua orang yang okay, diorang akan hantar satu lagi email. Email ni akan berkandung 5 ataupun 6 soalan yang mana kau kena buat video macam mana aku tengah buat video ni. Dan video ni korang kena upload dekat sistem dia untuk hantar. So jawab soalan-soalan yang dibagi tu dengan cara merakam video dan diorang punya recruiter akan view dekat diorang punya office lah, kan? So untuk yang lepas sesi video interview ni, diorang akan hantar satu lagi email. Email ni akan berkandung selalunya dua link. Satu link untuk test korang punya cognitive assessment. Satu lagi link adalah untuk test korang punya personality assessment. Dekat dalam cognitive assessment ni selalunya dia akan makan dalam 90 minit atau 60 minit. Bergantung kepada berapa laju korang boleh buat assessment tu lah. Personality assessment selalunya sekejap, 30 minit selesai. Dalam cognitive assessment, dia ada beberapa assessment yang dia akan assess. Yang pertama, kau punya verbal assessment. Yang kedua, kau punya audio assessment. Yang ketiga, kau punya abstract assessment. Yang keempat, kau punya numerical assessment. So, selesai dua assessment ni, katakan korang shortlisted lagi. So, bila korang shortlisted, dia akan hantar satu lagi email untuk suruh korang buat attestation of all the certification yang kau dah bagi dekat reply email yang pertama tadi. Ingat tak? Reply email yang pertama tadi tu, selesai, diorang akan suruh kau upload sijil-sijil dengan attestation. Attestation tu apa? Aku akan terangkan dekat video lain. Tapi attestation tu secara umumnya adalah untuk validate certificate kau tu adalah sah. Selalunya kena pergi dekat Minister of Foreign Affairs dan juga embassy negara yang kau nak pergi kerja tu lah. Alright, secara umumnya. So lepas kau dah submit tu, katakan korang masih lagi shortlisted, dia akan hantar satu email untuk sebut congratulations, you will be appointed. Please state your potential starting day in this month. So korang pun state lah apa starting day dia yang kau rasa kau boleh start dan commit. Right? So bila kau reply tu, dia akan cakap congratulations, you are selected to be part of our team in company XXX, kan? Please kindly do not resign from your current organisation first until the visa is sent to you. So, dia orang akan apply visa. Dia apply visa apa benda semua. Then, bila visa dah selesai, dia akan email kau visa yang original dan korang pun boleh check melalui website ataupun dia ada QR code dekat visa tu yang mana kau boleh scan, kau boleh check legitimacy visa itu. So dengan visa itu maknanya engkau dah appointed dan juga engkau dah ada visa untuk bekerja di negara tersebut. Dalam email tu juga dia orang akan notify dekat engkau sekarang boleh ada one-on-one session dengan kau punya hiring manager to get to know him or her a little bit better and to also understand about the job and the expectation. Please select dia punya date dekat mana yang kau nak jumpa kau punya hiring manager ni. Okay,
Video ni dah agak panjang, tapi aku rasa ini adalah sangat-sangat penting. Sebab peralihan zaman berlaku dengan sangat pantas. Things get modernized so fast. Aku tak nak ramai orang yang terlepas peluang ni hanya kerana perkara ni luar daripada normal cara kita interview. So kau bayangkan cara aku explain tadi tu, kalau korang save video ni, cara aku explain tadi tu, kau sedar tak? Bila masa yang diorang ada interaksi? Tak ada, hanya melalui email. Bila ada interview session ke, wallahu alam, kadang-kadang dia bukan interview session pun, dia just interaction sebab dah ada appointment, dah ada visa. Right? So itu chit chat session kalau nak ikutkan. Hanya setelah that person has already been appointed in that organisation. So, tuan-tuan, puan-puan, ini adalah cara baru kadang-kadang sesetengah syarikat untuk hire subject matter expert yang agak specialised. Yang kalau kita dah lama dalam bidang HR ni, kita akan faham orang yang buat sales dia boleh berinteraksi tak ada masalah. Dia boleh bersosial tak ada masalah. Tapi ada orang-orang IT, ada orang-orang engineering, ada orang-orang accounting yang memang socially awkward. Dia tak pandai nak berinteraksi sangat. Tapi orang-orang macam ni, yang syarikat-syarikat ni dia dah mula sedar. There are gems, ada belian yang tersembunyi. Itu yang dia orang nak cari sebenarnya. So aku harap kongsian aku ni bermanfaat. Kalau kau rasa ya, untuk bagi kesedaran, boleh tolong save video ni ataupun share kepada rakan-rakan korang. Aku doakan yang terbaik. Semoga kau mendapat kerja idaman korang semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.